Tadi call saya abang cakap hari ni dah berita baik apa hari bang? Hoi, Saya dah memang. mimpi baik tu pun dah okey lah bang. Kali ni ada berita baik, Mak. Baik daripada mimpi saya lagi lah. Baik lagi. Abang tak tahu mimpi saya lagi. Itu baik sekejap. Ini baik lama ni. Baik lama. Kalau baik lama dia baik. Sejak Dumenjak ni, bila kita buat menu platter ni, ramai orang datang. Orang kampung datang, orang bandar datang, orang taman datang. Dia nak set platter ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada para pelanggan Yazid Burger di Pulau Pinang dan juga seluruhnya Malaysia ni. Kami nak melengkapkan 3 jenis hidangan. Jadi kalau kita pergi kat Yazid Burger, kita boleh pilih set platter ayam, set platter kambing dan juga set platter lembu. Set burger lembu platter. InsyaAllah murah Mat kali ni. Set lagi platter. Set dengan platter yang berharga RM59.90. RM6,000 tak sampai. Tak sampai Mat, RM6,000 Mat. Set ni kita sertakan juga 1 jar air, teh ais ataupun air sirap. Kita sediakan nachos ada inti daging. Kat sini kita ada meatballs sekali dengan kentang. Kita ada juga spaghetti oglio. Kita ada juga kentang dan kita ada burger setengah kilo. Termasuk juga dia punya sos special daripada Yazid Burger. Orang kampung ke, orang taman ke, orang bandar ke, orang ulu ke, orang hilir, marilah datang ke Yazid Burger. Sama-sama kita menjamu selera dengan set burger lembu platter. Set burger daging platter. Alright.